Lepas suami isteri bercerai, boleh atau tak boleh mereka bersalam-salaman? Mana contohnya dia cerai-cerai, betul salam minta maaf lah, halal lah pas semua lebih kurang macam tu lah. Saya mendapat soalan daripada netizen tanyakan perihal ni sebab dia tengok baru ni ada artis bercerai, selepas bercerai mereka bersalam-salaman, iaitu berjabat tangan. Boleh atau tak boleh? Ni saya refer kepada cerai talak rajai, bukan talak bain, iaitu talak yang boleh rujuk balik. Dalam mazhab Syafi'i, suami isteri bila bercerai maka mereka haram beristimta' walaupun di dalam iddah. Istimta' tu perlakuan sebagai suami isteri lah. Contoh istimta' tu bersentuhan, mana pegang-pegang tu berjabat tangan bersentuhan lah. Bersetubuh, tidur sekali, melihat aurat, semua tu adalah haram. Jadi isteri yang sedang beriddah dia kena menutup aurat sepenuhnya. Suami yang menceraikannya tak boleh tengok walaupun dia sedang beriddah. Tapi kalau berlaku juga persetubuhan, maka dia berlaku dalam dua keadaan lah. Kalau dia berlaku persetubuhan dalam keadaan dia tak tahu kata haram, dia tahu boleh rujuk balik, aku boleh setubuh, maka suami itu tidak dihukum hudud. Hukum hudud tu hukum Islam, hukum rajam sampai mati lah. Dan juga tidak dihukum ta'zir kerana dia tak tahu. Tapi kalau dia tahu kata haram setubuh, dia buat juga, maka dia dihukum ta'zir sebagai dia tindakan kerana dia buat maksiat tersebut. Itu hukum dalam mazhab Syafi'i. Duduk sekali pun tak boleh. Itu dia kata dah boleh rujuk balik. Bermakna suami isteri yang bercerai dengan talak rajai ini sepanjang tempoh beriddah mereka tidak boleh beradegan sebagai suami isteri. Cuma suami itu boleh rujuk balik isteri dalam tempoh iddah, itu saja. Kalau dia ingin mengembalikan istimta', sila rujuk balik lah. Ni saya ambil tahu ni. Saya ada merujuk dalam kitab ni. Kitab Al-Mu'tamad fil Fiqh Syafi'i, jilid yang keempat, muka surat 190. Jadi saya pesanlah bukan kepada artis siapa saja, kalau lepas dah bercerai tu jangan duduk salam-salam, jangan duduk dah aurat, jangan duduk sekali bersetubuh, semua tak boleh. Ada setengah hakim syar'i di mahkamah syariah tu, sebelum suami melepaskan cerai dia kata okey, nak salam silalah sebelum lepas cerai, nak minta maaf silalah, masa tu salam. Lepas dah bercerai lah tidak boleh lagi. Itu saya menjawab persoalan daripada orang yang bertanya. Bukan saja untuk artis lah, untuk siapa-siapa bila berlaku perceraian. Wallahu a'lam.